Okey, minggu lepas kita dah masuk sikit tajuk reka bentuk makanan kan? Ya. Okey, jadi hari ni cikgu nak masuk muka surat 150. Betul? Betul. Okey, 150. Okey, tajuknya adalah mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan. Okey, tapi sebelum tu, apa kepentingan reka bentuk makanan? Syah? Minggu lepas kita dah masuk, apa kepentingan reka bentuk makanan? Mantap. Reka bentuk makanan. Kepentingan dia apa? Bila ada reka bentuk yang pelbagai, contohnya contohnya pisang goreng. Donat. Pisang goreng kan? Ada sekarang dia buat inovasi, reka bentuk dia tambah lagi pisang goreng cheese. Pisang goreng sos. Pisang goreng cheese. Okey, jadi awak diberi kebebasan untuk memilih. Okey? Walaupun sekarang ada pisang goreng cheese, tapi kalau awak tak suka pisang goreng cheese, awak boleh pilihlah pisang goreng yang biasa tu kan. Okey, apa lagi kepentingan dia? Tadi tu kebebasan memilih. Yang kedua, Menzahirkan nilai estetika. menzahirkan nilai estetika. Lepas tu melindungi etika sosial. Okey, dan sebagainya lah tu cikgu dah masuk minggu lepas. Okey, untuk hari ni kita tengok 2.6.3. Okey, di akhir pembelajaran awak dapat mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan. Tapi sebelum tu, apa maksud alatan? Apa maksud perkakasan? Alatan tu berbagai alatan. Alatan memotong. Alatan perkakasan yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Apa? Untuk menghasilkan sesuatu makanan. Menghasilkan sesuatu makanan. Okey. Kita tengok, untuk awak buat reka bentuk pada makanan, awak memang memerlukan alatan dan juga perkakasan supaya awak punya reka bentuk tu apa? Sedap. Sedap. Supaya reka bentuk awak tu dia jadi lebih menarik lah dengan adanya alatan dan juga perkakasan. Okey, kita tengok. Untuk alatan, kalau awak tengok buku teks, dia terbagi kepada 4 jenis alatan. Nampak tak yang macam ada peta kuih? Okey, alatan yang pertama kita akan tengok ialah alatan memotong. Alatan memotong. Okey, untuk alatan memotong ada berapa jenis pisau? 5. 5? Cuba tengok tu betul? 6. Ya, 6. Okey, jadi kita tengok alatan memotong yang pertama, pisau tukang masak. Okey, rasanya semua orang pernah tengok pisau ni? Ya. Kan? Sebab dekat setiap rumah rasanya semua ada dan kita guna pisau ni. Okey, pisau tukang masak ni banyak digunakan sebab dia ada fungsi yang pelbagai. Awak boleh potong bawang, buah, segala protein, so semua boleh. Okey, dan dia diperbuat daripada keluli tahan karat. Okey, itu pisau yang pertama. Kemudian pisau yang kedua. Pisau bergerigi pernah ada kat rumah awak? Pernah. Ada guna? Guna. Okey, digunakan untuk Potong kek. okey, potong kek, potong roti. Okey. Kemudian yang kedua, pisau penyisir. Boning knife. Potong bambu. Siapa pernah guna pisau ni? Kulit manja. Awak guna untuk apa? Kulit memisahkan. Okey, bagus. Okey, digunakan untuk potong daging ataupun awak nak pisahkan isi ikan daripada tulang. Okey, sebab dia punya ujung tu dia tajam kan, so lagi senang. Kalau awak guna pisau tukang masak tadi agak susah lah. Okey, dah 3. Kemudian yang keempat, Pisau paring. pisau paring lebih kurang pisau tukang masak, cuma dia sangat kecil dan dia awak guna untuk potong untuk kupas bawang ke, untuk benda-benda yang simple je, nak potong benda-benda yang simple je. Okey, kemudian pisau belah sabit, siapa ada kat rumah dia?
Tak ada. Kat rumah kita memang jarang guna pisau belah sabit ni. Dia selalu banyak digunakan dekat mana? Sayuran. Kat kedai ke, kat restoran ke, kat hotel-hotel ke, chef lah banyak guna pisau belah sabit ni. Untuk apa? Potong pizza. Potong pizza bukan? Ni bukan untuk potong pizza. Bukan. Okey, ini awak nak potong halus ataupun awak nak potong sesuatu macam bawang, awak nak potong halus dia macam potong dadu. Sekali lagi senang, dia ada dua pemegang kan. So dia lagi laju awak akan buat kerja nak bagi awak punya bawang tu dia jadi lebih halus. Okey, banyak guna pisau yang biasa. Okey, boleh ingat 6 jenis pisau ni? Boleh. Ni tajuk ni selalunya tajuk yang famous lah, keluar dalam tajuk reka bentuk makanan. Dia akan tanyalah, dia akan bagi gambar. So awak kena tengok gambar tu apa, alatan apa, memotong ke, menghidang ke, mengukir ke. And then gambar tu apa, pisau apa. Seterusnya lah. Okey, itu alatan memotong. Ada lagi. Okey, yang terakhir, pisau mengupas. Okey, walaupun rupa dia taklah macam pisau yang lain kan, tapi dia masih dalam kategori pisau pengupas. Dan awak banyak digunakan untuk awak apa? Buang kulit. Contohnya nak buang kulit kentang ke, kulit buah-buahan ke kan. So lagi senang berbanding awak guna pisau yang biasa. Kalau awak guna pisau yang biasa, nanti awak terpotong sekali dia punya isi. Betul tak? Kalau orang yang tak pandai kupas kulit guna pisau biasa. Cikgu pun kurang pandai juga sebenarnya. Okay, so guna pilih ni lagi senang lah. Okay, sebab kita tak nak terpotong sekali dengan isi dia. Kalau tak rugilah. Okay, kemudian pisau ukir. Oh sorry. Kemudian alatan membentuk dan mengukir. Alatan membentuk dan mengukir. Okey, untuk alatan membentuk dan mengukir, dia ada dua alatan membentuk, ada dua alatan mengukir. Okey, dia ada 4. So dua alatan membentuk, dua alatan mengukir. So kita tengok dulu dua alatan mengukir. Okey, yang dua ni adalah alatan mengukir. Okey, yang pertama ialah pisau ukir. Okey, pisau ukir dan pisau turning ni dia sama. Awak guna untuk buat ukiran pada buah-buahan. Okey, kalau zaman-zaman dulu buat makanan pengantin kan, kan ada ukiran buah-buahan kan. Zaman sekarang pun masih ada. Okey, dia buatkan ukiran dekat buah-buahan, buah temikai ke, buah nanas ke, macam-macam lah. Okey, pisau ukir dan pisau turning dia sama, cuma pisau turning ni dia digunakan untuk merapikan lagi awak punya ukiran dan juga untuk membuang kulit yang mana awak tak nak tu lah. Okey, dua ni ialah alatan mengukir.